Aku kan nak semayang kan, nak bongkok pun susah. Lepas tu aku ada slip disc. Aku ada slip disc lama dah. Lepas tu kan dulu pesio tak larat dah. Lepas tu cakap dengan suami aku, cakap bang belilah ni. Lepas tu dia pun kebetulan ada jantung kan. Jantung dia nak kena pakai bateri. Anak lelaki aku kan, tidak, dia itu kan masa nak pergi haji, tidak, dia tak dapat. Tak lepas. Sebab dia, doktor kata dia punya denyutan jantung tu tak cantik. Doktor KPJ pergi dekat KPJ Selangor, dia suruh lelaki aku pakai bateri dah. Aku mana nak, sebab dia nak naik kata kapal, kalau pakai bateri terus tak boleh kerja lelaki aku kata bengang pula kan, dia kata. Lepas tu tak boleh jadi. Dia pergi klinik lain. Lepas tu doktor rujuk kat KPJ. KPJ kata betul, Encik kena pakai bateri. Lepas tu kebetulan aku cakap tak payahlah pakai bateri, lelaki aku dah tak ada kerja, aku lagi tak nak makan kan. Lepas tu lelaki aku cakap tak apalah, kita. Lepas tu aku tengok TikTok pasal BE kan. Aku cakap bang ada doktor ni pakai, bini dia pun nak macam awak punya kes, tapi orang perkenalkan dia BE ni lah, tapi yang produk macam ni, produk Bifil punya. Lepas tu aku cakap dia, cuba awak makan ni. Yang ini. Tidak, dia tak dapat pergi haji. Ya, betul. Dia tak dapat pergi haji. Sebulan sebelum pergi haji. Sebelum haji kita kena medical check up kan. Lepas tu cakap dengan dia, cepat jom kita beli Bifil ni, makan. Lepas tu kita orang pergi sekali lagi, dah makan 3 kotak kan. Pergi klinik, doktor kata okey. Aku dapat pergi haji, alhamdulillah. Sebab dia dah cakap dah. Lepas makan 1 kotak. Apa dia? Lepas makan 3 kotak. Sebulan. Dia macam orang kata ada keyakinan kan. Lepas tu kita orang pergi klinik tu balik, dia kata alhamdulillah okey. Ya Allah. Dapat pergi haji. Dia dah wasiat aku dah, kalau aku tak dapat, tak lepas, dia kata awak pergi dengan Ina, dengan Wan. Cakap tak nak lah, kita nak pergi dengan suami kita kan. Lepas tu cakap bang, biar awak makan ni. Kita orang beli dah banyak tanya dia. Sampai dia cari-cari, sampai orang hantar naik Grab kan. Hantar kita orang nak produk tu supaya lelaki aku dapat beli. Alhamdulillah, kita orang pergi balik dekat hospital KPJ tu, dia kata dah clear. 3-4 kali tau aku pergi klinik, aku nak suruh doktor tu buat balik, nak confirm kan. Lepas tu dia kata tak boleh tuan, sebab diorang kan straight kan sekarang ni, tak boleh tuan. Lepas tu kata nak buat macam mana ni. Aku cakap dengan Mona, bagilah BE tu, kau cari sampai ada. Dia makan Bifil tu dengan Shiruto. Dia makan ni. Lepas tu aku cakap dia, doktor kata awak ni jantung tak okey. Dia tak nak lah esok dia macam pergi haji tu, nak tipu tak nak, takut apa-apa jadi dia kena sue kan. Lepas tu aku ikhtiar juga, aku cakap macam mana ni Lepas tu kebetulan aku dengar TikTok ada satu profesor bini dia sama kes dengan suami aku. Lepas tu aku telefon Mona, cakap Mona kena cari. Mona cakap dah tak ada kak, tak apa, dia cari. Dia break order. Memang laku keras. Lepas tu dia kata tak apa, dia ada kawan dekat Perak, nanti dia orang post laju. Terpaksa tapi alhamdulillah. Ni cerita dekat masa buat haji tu. Cerita? Dapat pergi haji. Lepas tu pergi sana kan, alhamdulillah suami aku tak sakit langsung. Sihat. Aku batuk je lah. Aku batuk, adik ipar aku yang 2 orang tu memang teruk. Dia lagi macam dah tak ada suara. Kita orang okey lagi, bertenaga. Sebab aku dah pakai satu set ni daripada lama kan. Kaki tak sakit, laju je lah. Sebab dia cakap Kak Sheila, hang tak penat ni. Hang cakap, Amak apa? Aku malah nak sharing-sharing. Kadang kita sharing-sharing, dia kata lah, kau boleh lah banyak duit, orang kaya. Aku tak nak, aku tak suka macam tu. Aku kata, itu untuk kesihatan aku. Aku tak nak orang cakap aku macam tu kan. Kita sama je. Kalau kau ada duit lebih, kau nak kesihatan kau elok, kau belilah ni macam tu kan. Tadi baru dia beli. Tadi ni baru datang Ina tu kan. Baru ambil apa tadi? Stokin. Tu je lah.